Makan apa tengah hari untuk hari ini guys? Sekarang ni Bama dekat area Damansara Alif Kalau korang tengok daripada sana ke sana. Dan ini adalah kedai yang Bama akan datang makan hari ini. Restoran Dala. So ini kedai makan dia. Agak besar juga Kalau kau datang dengan family, korang boleh datang lepak. Kat sana tempat duduk. Kat sini dia ada table macam seating lah. Kau boleh duduk kat sini. Kalau korang nak yang bersila-bersila, boleh bersila dekat sini. So, tadi penuh juga orang makan kat situ tadi. Tapi ramai yang dah balik. Okay, kita ada apa kebab bang? Kash kebab. Baik. So yang ni kita ada puding caramel. Okay, yang ni adalah platter pertama. Dia ada ayam mandi, campuran lah. Ada kambing ada, semua ada ni. So yang ni adalah untuk platter yang kedua. Yang ni dia ada sama juga. Tapi kambing ni kambing mandi. Kambing kapsah kot. Okay, kita ada jus. Dance. No dance, just warm up. Just warm up. Ni apa? What's this? Mango. Yeah, That one? mango and ice lemon tea. Ice lemon tea. What's your name? Mahmud. Assalamualaikum. Take video together. But no social media. Social media, TikTok kan? Oh. TikTok, Instagram kan? Mahmud from Egypt. Yang ni pula kita ada appetizer, salad. Yeah, salad. Oh, gravy dia. Makan dengan nasi dia lah. Apa, Dala dengan Hadramaut sama Ke lain? Oh, lain konsep lah. Lain budaya. Dan ni pula lain sikit. So, yang ni pula adalah kurma teh. Okay, so yang Bama ambil ni, ini adalah kambing lah campuran dengan mendi. Siap ada dia punya sos sekali. Jemput makan guys. Okay, so yang Bama ambil ni adalah campuran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, dia ada salad dia kat sini. So, ni campuran mendi dengan bukhari. Kambing dia lembut tau. Very soft kambing ni. One more try. 8/10. Daging kebab guys. Not bad. Yang ni memang bagi 7/10. Settle. Dessert. Puding guys. Okay lah. 6/10. Okay, next kita ada kunafa. Lembut. Kunafa. Boleh dah. 8/10. Yang ni kita minum air chai tea. Jemput minum guys. Susu tanpa gula, korang boleh cuba. So jadi untuk makan hari ni adalah dalam RM414. Okay, untuk harga 400 ni korang jangan terkejut tau. Sebab kita makan satu family yang besar. So makanan memang banyak kita makan siap tapau-tapau lagi. Jadi guys, kalau korang rasa harga makanan macam Bama makan ni berbala untuk datang makan ramai-ramai satu family yang besar, korang boleh datang dekat Dala. See you again next video. Bye bye.